Kami tak suka, kalau tengok kami punya sejarah, kan, saya dan juga Banida, kami tak pernah suka untuk bercerita tentang peribadi kami, soal-soal peribadi, melainkan tentang kerjaya kami. Jadi bila sampai tahap yang bercerai ni, kami ambil keputusan untuk bersama-sama bersepakat untuk diamkan diri. Okay. Penceraian secara rahsia dalam kalangan selebriti bukan sekadar tentang menyembunyikan duka, malah ia merupakan langkah taktikal bagi melindungi privasi keluarga serta menjaga kelestarian kerjaya daripada impak negatif netizen. Dengan memilih untuk bercerai dalam senyap, selebriti dapat mengelakkan spekulasi liar yang boleh menjejaskan kontrak sebagai duta produk atau reputasi jenama peribadi mereka yang sering dibina atas imej kekeluargaan. Langkah matang ini bukan sahaja memberi ruang untuk proses penyembuhan emosi anak-anak tanpa gangguan media, malah membolehkan mereka melakukan rebranding kerjaya secara profesional selepas isu peribadi tersebut selesai sepenuhnya di mahkamah. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti yang bercerai secara senyap. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Irma Hasmi dan Reza Shah. Saya tak tahu saya patut jawab ke tak, tapi sebab saya rasa macam bila benda tu terlalu privacy, saya rasa orang di luar sana pun memahami keadaan tu dan saya tak rasa saya perlu buat apa-apa statement lah. Beratnya pun orang lebih tahu kot keadaan tu. Seolah-olah macam berteka-teki kan. So bila orang Berita penceraian ini amat mengejutkan peminat kerana ia hanya dihidu selepas Reza Shah Azmir memuat naik foto perkahwinan baharunya di media sosial pada April 2024. Perkongsian tersebut mencetuskan pelbagai reaksi netizen yang terkejut kerana selama ini menganggap rumah tangga mereka bahagia selain simpati terhadap Irma yang dilihat sangat tenang menghadapi situasi tersebut. Menurut laporan Berita Harian, Reza tampil menjelaskan bahawa dia telah memaklumkan kepada Irma tentang hasratnya untuk berkahwin semula dan menegaskan perkahwinan itu berlaku selepas mereka sah bercerai secara rasmi. Irma sendiri memilih untuk tidak melatah dan hanya memohon doa yang baik-baik daripada orang ramai. Memetik Kosmo, tidakkan pantas Reza mendirikan rumah tangga sejurus tamat tempoh iddah sempat menjadi bahan bualan hangat di platform digital. Meskipun dihujani pelbagai spekulasi, Irma tetap fokus kepada dua cahaya matanya dan meneruskan kelangsungan hidup dengan positif tanpa memburukkan mana-mana pihak. 5. Datuk Fazli Yaakob dan Datin Azrin Suraya. Saya walaupun dah berpisah, kehidupan kita macam tidak berpisah di mata anak-anak. Masih lagi ada perasaan kasih saya kepada bekas isteri sebab dia yang melahirkan anak saya. Kita pernah susah senang bersama. Penceraian penyanyi dan chef selebriti Datuk Fazli Yaakob dan Azrin Suraya Abdul Aziz pada Oktober 2024 amat mengejutkan peminat kerana ia berlaku selepas 18 tahun mereka membina rumah tangga bersama. Sama seperti kes Irma Hasmi, Fazli mendedahkan bahawa perpisahan tersebut sebenarnya sudah berlaku beberapa bulan sebelum pengumuman rasmi dibuat. Malah Azrin juga telah pun selesai menjalani tempoh iddah pada waktu itu dan Fazli menegaskan bahawa keputusan itu diambil atas persetujuan bersama dan mereka tetap mengekalkan hubungan baik demi kesejahteraan empat cahaya mata mereka. Meskipun sudah tidak lagi bergelar suami isteri, Fazli dan Azrin sering dipuji kerana menunjukkan contoh keibubapaan bersama yang sangat matang. Menjelang sambutan Aidilfitri 2025, Fazli berkongsi kepada Berita Harian bahawa mereka masih merancang untuk menyambut raya bersama anak-anak, termasuk memakai baju sedondon bagi memastikan anak-anak tidak berasa terkesan dengan perpisahan tersebut. Walaupun mengakui rasa janggal bergelar duda, Fazli memilih untuk terus positif dan fokus kepada kerjayanya sambil menyifatkan hubungan dengan bekas isteri kini kembali seperti kawan baik sewaktu mula-mula berkenalan dulu. 4. Hafiz Suib dan Nur Effie Jasril. Bersama dengan wife saya, kita dah tak official bercerai pada bulan Penyanyi Hafiz Suib akhirnya menamatkan teka-teki mengenai status rumah tangganya apabila mengesahkan sudah bercerai talak satu dengan Nur Effie Jasril Abdullah pada 29 Mei 2024 di Mahkamah Syariah Shah Alam. Pengumuman ini dibuat secara terbuka pada Julai 2025 di mana Hafiz mendedahkan bahawa keputusan untuk berpisah itu bukanlah sesuatu yang mudah dan telah difikirkan semasak-masaknya selama setahun sebelum dilaksanakan. Meskipun sudah berpisah, Hafiz dan bekas isteri sepakat untuk mengekalkan hubungan baik demi kesejahteraan
persaudaraan dua cahaya mata mereka iaitu Riyad Zafri dan Alkaf Zain. Hafiz juga telah menyerahkan hak penjagaan anak sepenuhnya kepada Nurefi kerana percaya itu adalah yang terbaik bagi perkembangan mereka. Penceraian Hafiz Suib dan Nurefi Jasril pada Mei 2024 akhirnya menamatkan spekulasi panjang netizen yang sebelum ini curiga selepas penyanyi itu bertindak memadam semua foto isteri di media sosial serta jarang muncul dalam persembahan pentas. Kebimbangan peminat turut memuncak apabila melihat keadaan fizikal Hafiz yang kelihatan semakin susut dan tidak sihat, namun menurut laporan harian Metro, beliau kini lebih tenang dan memilih untuk menyerahkan hak penjagaan dua anak mereka sepenuhnya kepada bekas isteri demi kebaikan bersama. Meskipun melalui fasa suka yang mencetuskan pelbagai tanda tanya, memerintah Astro Awani, Hafiz kini fokus membina semula kekuatannya di Sarawak dan sedang bersedia untuk kembali aktif dalam industri seni menerusi konsert solo akan datang. 3. Vanida Imran dan Rashidi Ishak. Mana-mana pasangan berkahwin, bercinta, of course dia ada effort untuk bersama lah, untuk selama-lamanya. Termasuklah kami. Memang ada. Berita penceraian Vanida Imran dan Rashidi Ishak pada Mac 2019 benar-benar mencetuskan kejutan besar buat netizen memandangkan mereka sering dianggap sebagai pasangan contoh yang jauh daripada kontroversi sepanjang 17 tahun berkahwin. Pengakuan jujur Rashidi di Instagram bahawa mereka sebenarnya sudah sah bercerai sejak Ogos 2018 membuatkan ramai pengikut hibah, terutamanya apabila beliau menyalahkan diri sendiri atas kegagalan tersebut. Mengutip laporan M-Star, netizen memuji kematangan mereka merahsiakan perkara tersebut selama 7 bulan demi menjaga emosi anak-anak dan privasi keluarga daripada gangguan luar. Meskipun ramai yang terkejut, peminat tetap memberikan sokongan moral kepada kedua-dua pelakon ini selepas mereka tetap mengekalkan hubungan profesional dan akrab sebagai rakan baik. Menurut berita harian, sikap gentleman Rashidi yang tidak mahu memburukkan bekas isteri sebaliknya memuji Vanida sebagai ibu yang hebat telah menyentuh hati ramai pihak. Keharmonian ini diteruskan sehingga kini apabila masing-masing telah bertemu kebahagiaan baru iaitu Vanida berkahwin dengan juruterbang pada tahun 2022, manakala Rashidi pula telah memilih pengarah Wan Hasliza sebagai teman hidup pada awal tahun 2023. 2. Q Haidar dan Linda Jasmine. Allahu Akbar. Alhamdulillah, itu yang Allah tentukan, itu yang Allah aturkan. Saya minta semua doa yang baik-baik untuk saya dan Linda. Tapi kami masih baik. Tak ada siapa yang nak bercerai, tapi itu mungkin yang terbaik. Berita penceraian pelakon Q Haidar dan guru tari terkenal Linda Jasmine pada 2 Julai 2024 benar-benar mengejutkan netizen kerana pasangan ini sering dianggap sebagai antara pasangan paling romantis dan bebas kontroversi sepanjang 15 tahun perkahwinan. Rahsia ini hanya terbongkar pada Oktober 2024 apabila Q Haidar membuat pengakuan mengejut semasa malam kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2024. Ramai netizen meluahkan rasa sedih dan tidak menyangka ikatan yang dibina sejak 2009 itu berakhir, namun mereka tetap memuji kematangan kedua-dua selebriti ini yang berjaya menyembunyikan masalah rumah tangga daripada pengetahuan umum selama beberapa bulan demi menjaga privasi keluarga. Meskipun sudah membawa haluan masing-masing, Linda Jasmine melahirkan rasa syukur kerana proses perpisahan mereka tidak dihebohkan secara negatif di media sosial dan menganggap kehidupannya tidak banyak berubah kerana beliau sudah terbiasa berdikari. Menurut laporan M-Star, mereka berdua bersepakat untuk mengekalkan hubungan baik sebagai kawan demi membesarkan dua cahaya mata mereka, Tengku Ratu Haidar dan Tengku Cleopatra Haidar yang juga menerima keputusan tersebut dengan matang. Keharmonian yang ditunjukkan pasca penceraian ini terus mendapat rasa hormat daripada netizen yang menyifatkan mereka sebagai contoh pasangan yang berpisah secara matang tanpa perlu membuka aib antara satu sama lain. 1. Imam Imbong dan Shazli Azhar. Macam mana kehidupan Emma sekarang? Okey, sama je. Alhamdulillah, tak ada apa-apa perbezaan pun. Anak-anak pun tak ada rasa macam different. Macam tadi sebelum atas ni pun memang Azhar datang dengan anak-anak, kita akan makan aiskrim dulu kat bawah apa semua. Lepas tu memang cakap, nak naik tak? Tak nak lah, nanti mesti media tekan-tekan. Dia akan tekan-tekan. Tak apalah, memang pun duduk bawah macam tu je. So masih lagi berhubung? Masih lagi, tak ada masalah. Pendedahan mengenai penceraian pelakon popular Imam Imbong dan suaminya Muhammad Shazli Azhar pada Oktober 2024 benar-benar mencetuskan kegemparan dalam kalangan netizen dan industri hiburan tanah air. Hal ini kerana pasangan yang mendirikan rumah tangga pada Februari 2020 ini sering dilihat bahagia dan
hubungan romantis, malah Emma masih aktif berkongsi momen bersama Shazli di media sosial meskipun pada hakikatnya mereka sudah tidak lagi bergelar suami isteri. Menurut laporan harian Metro, Emma sengaja merahsiakan perpisahan tersebut sehingga tamat tempoh iddah bagi mengelakkan spekulasi liar serta ingin melalui fasa suka itu dengan tenang tanpa gangguan luar. Tindakan Emma yang terus memuat naik foto keluarga seolah-olah tiada apa yang berlaku sebenarnya adalah salah satu strategi untuk memastikan dua cahaya mata mereka, Sharik Arshan Gabriel dan Shakil Aryan Shah, tidak berasa terabai atau terkesan dengan perubahan drastik dalam struktur keluarga mereka. Kejutan ini bukan saja dirasai oleh peminat, malah turut meruntun hati ahli keluarga terdekat yang selama ini menyangka hubungan mereka masih utuh. Memetik laporan M-Star, kakaknya Shikin Mak Embong mengakui sangat terkejut apabila mendapat tahu status sebenar adiknya itu, namun tetap menghormati keputusan tersebut kerana kematangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Emma dan Shazli. Emma menegaskan bahawa tiada unsur orang ketiga atau konflik besar yang memalukan menjadi punca perpisahan. Sebaliknya, ia adalah keputusan bersama untuk kebaikan masing-masing. Sehingga kini mereka terus dipuji netizen kerana mempraktikkan konsep keibubapaan bersama atau co-parenting yang sangat sihat. Malah Shazli dilihat masih hadir ke majlis-majlis keluarga Mak Embong, membuktikan bahawa perpisahan mereka berakhir dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang demi masa depan anak-anak. Apakah pendapat anda tentang penceraian secara senyap selebriti seperti di atas? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.